bekerja sebagai seorang guru dan tempoh beliau menjadi dealer adalah 6 tahun bermula daripada 2021 hingga kini. Okey, pencapaian tertinggi beliau sepanjang menjadi dealer, beliau berjaya mencapai C3 Yogyakarta pada tahun 2025, Star FMD dan Superstar Producer. Pencapaian terbaru beliau untuk financial year 2025-2026, beliau berjaya mencapai Millions Dollar Producer dan single ikat PGLS 3 Budapest. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput speaker utama kita, Ustaz Amirullah bin Muhammad Zulkifli. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada tuan-puan yang hadir pada pagi ini. Balik tukar. Gepo, bukan gepo. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar beberapa perkara dan ilmu yang saya share kepada tuan-puan pun apa yang saya belajar daripada mentor saya lah, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu founder kepada G100 Network. Jadi alhamdulillah tuan-puan, sebenarnya dengan emas ni kita boleh capai perkara yang di luar jangkaan kita. Kalau sebelum ni tak ada simpanan, dengan emas kita boleh wujudkan simpanan. Kalau sebelum ni banyak hutang, dengan emas kita boleh selesaikan hutang. Kalau sebelum ni kita kais pagi makan pagi, tapi dengan emas kita boleh capai ultimate financial freedom bersama dengan business public goal. Okay tuan-tuan, ini pengenalan berkaitan dengan saya. Saya masih lagi mengajar sebagai seorang guru di Ampang, Selangor. Saya bermula tahun 2021 dan jadi FMD pada tahun 2024. Okay, bermula 2017 sebagai penyimpan emas. Waktu itu masih bergerak student, tapi tak tahu peluang bisnes public goal. Sebab awal-awal kita menyimpan tu, kita just menyimpan je. Dan tak ada pun dalam Facebook ke, dalam TikTok pun tak ada lagi masa tu kan. Tak ada seminar-seminar macam ni, bahawasanya ada pendedahan untuk jadi dealer public goal. Sampai tahun 2021 baru ada pendedahan. Oh, rupanya selain daripada kita simpan emas, kita boleh buat bisnes dengan public goal. Boleh buat duit juga dengan public goal. Waktu tu baru saya grab promotion untuk jadi dealer. Okey, ini mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Semua dah baca buku mentor? Okey, bagus. Jadi ilmu asas ada kat situ lah. Jadi saya sendiri pun, buku kewangan pertama yang saya baca adalah buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat. Jadi tengok-tengok buku, kita pergi kedai buku kan, tengok depan, tengok belakang. Dia cerita 1 dinar, 1 ekor kambing. Jadi itu ilmu baru bagi saya. Jadi terus ambil buku tu beli. Jadi bermula daripada buku Tuan Mentor tu lah saya explore ilmu-ilmu kewangan yang lain. Okey, seterusnya ini gambar saya bersama dengan Tuan Zul semasa event fizikal. Dan tuan-tuan, bunyi gitu sikit. Memang gitu. Dah sadar lah. Okey tuan-tuan, masalah kewangan sebenarnya tak banyak. Ada 2 sahaja masalah kewangan. Sama ada di Malaysia ke, di luar negara ke, masalah kewangan 2 ni je. Pertama tuan-tuan, tidak ada tabungan. Tidak ada tabungan. Yang kedua adalah banyaknya hutang. Kalau tuan-tuan dapat settlekan masalah ni, masalah tidak ada tabungan dan tak ada hutang, tuan-puan sebenarnya dah capai tahap yang lain dah. Contoh, tuan-puan tak ada hutang jahat. Tabungan tuan-puan ada 12 bulan gaji. Sebenarnya tuan-puan dah capai dalam kalangan orang yang kaya. Dan tuan-puan berada dalam kategori yang lain dah. Sebab apa? Apabila tuan-puan dah ada saving, tuan-puan ada masalah, tuan-puan tak berhutang. Tuan-puan tak berhutang. Okey tuan-puan, ini tengok, ini masalah umum. Masalah umum di Malaysia, 75% rakyat Malaysia tidak ada saving walaupun 1,000. Maksudnya kalau tuan-puan jumpa 100 orang secara rawak, pergi ke mall kan, nampak 100 orang, 75 orang tak ada saving 1,000. 25 orang je ada lebih 1,000 saving.
Tu lebih 1,000. Kalau yang ada 12 bulan gaji, mungkin seorang daripada ramai-ramai tu yang tuan-puan jumpa. Nak beritahu apa tuan-puan? Ramai orang tak ada saving. Waktu gaji kecil tak ada saving, waktu gaji besar pun tak ada saving juga. Dan banyaklah alasan yang kita cakap tak boleh saving. Gaji kecil, kos gaya hidup tinggi, menyebabkan kita susah untuk menabung. Semua betul-betul. Kita cakap, oh susah nak menabung. Sebab apa? Sebab gaji kecil. Susah nak menabung, kos sara hidup makin tinggi. Semua tu betul lah. Memang gaji kecil. Memang kos gaya hidup makin tinggi. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kecemasan, berlaku masalah dari segi kehidupan kita sendiri, kalau kita tak ada saving, maka kita akan buat masalah kewangan yang kedua, iaitu berhutang. Bila berhutang, ada masalah kali kedua, berhutang lagi. Masalah kali tiga, berhutang lagi. Dan sekali saving tak ada, hutang yang banyak. Okey tuan-tuan, nak tak kaya dengan emas? Jadi sebelum kita nak kaya dengan emas tuan-tuan, kita kena tahu apa maksud kaya. Ini formula daripada Tuan Zul lah. Okey, cuma sebelum tu saya masukkan yang ni dulu. Ini adalah checkpoint tuan-tuan. Checkpoint di mana semua checkpoint ni, checkpoint 1, 2, 3, 4, tuan-tuan boleh capai hanya dengan menjadi penyimpan emas. Dan untuk checkpoint yang kelima, iaitu capai financial freedom, tuan-puan perlu jadi dealer kepada syarikat emas. Baru tuan-puan boleh capai yang ni, bebas kewangan. 1, 2, 3, 4 boleh capai. Dengan emas, tuan-puan jadi penyimpan emas pun tuan-puan boleh capai. 1, 2, 3, 4. Tapi nak capai yang kelima, tuan-puan kena jadi dealer kepada syarikat public gold ni lah. Sebab public gold ni dia ada bisnes yang boleh diwarisi. Bisnes lain mungkin ada juga syarikat-syarikat emas, tapi belum tentu lagi boleh diwariskan. Kita mati, adakah benda tu income boleh jalan lagi? Kita tak buat bisnes public gold selama 2 tahun, adakah income berjalan lagi? Kalau berjalan, itu adalah passive income. Yang itulah yang menyebabkan kita boleh capai financial freedom. Okey tuan-tuan, formula kekayaan tuan-tuan, ini adalah formula kekayaan. Kekayaan ni apa dia? Nak check kita ni setiap hari ataupun setiap bulan makin kaya ataupun tidak. Tengok 3 perkara ni. Berapa banyak tabungan yang kita ada? Berapa banyak harta yang kita ada? Dan berapa banyak hutang yang kita dapat selesaikan? Itu bermaksud kaya. Kaya bukan diukur melalui gaji ya. Ramai orang cakap, oh sekarang aku makin kaya. Sebab apa? Gaji makin tinggi. Dulu awal-awal kerja gaji 3,000. Nah, kalau cikgu setiap tahun naik 200 lebih, kan? 5 tahun bekerja dah naik 1,000 gaji. 10 tahun kerja dah jadi 2,000 naik gaji. Maksudnya kenaikan tu 200 lebih. Jadi kalau 10 tahun kerja gaji dah 5,000 lebih. Kalau kerja 15 tahun 6,000 lebih. Kerja-kerja lain pun lebih kurang macam tu lah. Maksudnya ada kenaikan setiap tahun. Jadi tuan-tuan, kalau kita letak kekayaan ni bergantung kepada kenaikan gaji, itu perkara yang salah tuan-tuan. Dan ada juga orang ukur kekayaan pada kereta yang dipakai. Oh, kau kerja 5 tahun, 10 tahun, miskin lagi Kenapa? Kereta tak tukar. Jadi dealer public gold pun macam-macam kereta macam ni lagi, tak kaya-kaya lagi. Sebab apa? Tak tukar kereta. Sebab apa? Kebanyakan orang dia tengok kekayaan bergantung kepada harta. Bukan harta, material yang orang tu pakai. Kereta apa, rumah apa dan sebagainya. Tengok gaji. Sebenarnya itu bukan tempat untuk kita tengok kaya ataupun tak. Apa yang diberitahu oleh mentor tuan-tuan, kaya ni apabila tabungan kita bertambah setiap bulan. Contoh gaji kecil ataupun masih student lagi, cari buat kerja sikit-sikit kan. Boleh saving 100 setiap bulan. Kita bertambah kaya. Sebab apa? Tabungan kita bertambah. Sama juga kita dah bekerja. Saving 10% daripada gaji setiap bulan. Kita dah bertambah kaya. Sebab apa? Kita dah ada tabungan. Dari segi tabungan tuan-tuan, kita boleh letak pelbagai tempat lah. Satu di bank. Di bank ni mungkin duit gaji tuan-tuan lah masuk di bank. Tapi kebanyakan hilang lah. Seminggu habis lah. Sebab tu kena asingkan terus. Asingkan di mana tuan-tuan? Dalam ASB ataupun tabah haji.
Sebahagian simpan dalam ASB ataupun tabung haji untuk short term punya kegunaan ataupun untuk dana kecemasan. Berapa banyak tuan-tuan? 3 bulan gaji. Minimum 3 bulan gaji simpan dalam ASB ataupun tabung haji. At least ada apa-apa berlaku tuan-tuan, kita tak jual emas yang kita ada. Kita tak jual emas yang kita ada. Sebab apa? Sebab kita dah ada saving dalam ASB ataupun tabung haji. Ataupun tuan-tuan boleh simpan dalam fixed deposit, unit trust, dan salah satunya adalah emas tuan-tuan. Simpan emas. Sebab tu antara teknik untuk orang yang nak mulakan simpanan emas ni, contoh dia gaji 5,000. Bergaji 5,000, kalau tak ada lagi dana kecemasan dalam bentuk cash, jadi 250 simpanlah ASB ataupun tabung haji. 250 lagi simpan dalam bentuk emas. Supaya apa tuan-tuan? Supaya tadilah berlaku kecemasan, kita tak terus jual emas. Sebab kita dah ada cash. Jadi kita guna cash ni dulu. Habis cash baru kita jual emas. Untuk perkara kecemasan. Yang kedua tuan-tuan, kita tengok dari segi harta. Berapa banyak harta bertambah. Ada orang makin bekerja, harta makin tak ada. Dan ramai orang dia anggap, dia sangka benda tu harta tapi bukan harta. Contoh kereta. Oh, saya tak ada apa-apa, harta saya kereta je. Padahal benda tu liability. Siapa-siapa yang ada kereta yang baru, tambah-tambah anak muda kan, awal-awal saving tak ada. Memang saving tak ada. Kereta beli yang dah mahal. Lepas tu apa? Apa yang apa? Ijazah pula. Modified pula. Modified dari segi warna, dari sport ring, dalaman apa semua. Habis juga macam tu. Jadi tuan-tuan, untuk kereta tuan-tuan, mentor bagi tahu sesiapa yang ada sebiji kereta yang baru, walaupun harga bulanan dalam 600, 700, sebenarnya kita dah hilang kemampuan untuk saving sebanyak 1,000. Contoh anak muda, baru bekerja, gaji baru 2,000, beli kereta baru. Hilang 1,000 untuk saving. Itu tak kira dengan dia sewa rumah lagi, nak bagi mak ayah lagi, makan minum dia lagi. Sebab tu, anak muda yang dah bekerja 5 tahun pun saving tak ada pun. Sebab dia dah silap awal lagi. Apa beli kereta tu? Boleh tak beli kereta? Boleh. Tapi tengok kemampuan ataupun tengok keperluan. Okey, tuan-tuan. Dari segi harta, pertama sewa. Kalau tuan-tuan ada harta, ada tanah, ataupun ada rumah yang boleh disewakan, itu dikira sebagai harta. Kalau rumah tuan-tuan duduk sendiri, tu tak kira harta. Sebab tuan-tuan kalau tambah-tambah rumah tu tuan-tuan perlu bayar setiap bulan. Berlaku kegawatan ekonomi, tuan-tuan tak boleh mampu bayar, rumah tu jadi milik bank balik. Tuan-tuan pun kena keluar. Yang tuan-tuan cakap ni rumah saya, tuan-tuan pun kena keluar. Sebab apa? Kena lelong kat bank. Itu rumah bank lagi. Rumah yang kita duduk sendiri pun bukan harta juga. Harta ni apa yang duit masuk dalam akaun kita. Contoh sewaan, kita ada rumah, 10 biji rumah. Setiap rumah dapat bagi cash flow positif 500. Ada 10 biji dapat 5,000 setiap bulan. Itu adalah harta. Ataupun tuan-tuan ada tanah. Kalau tanah tu kosong, ada lalang, ada semak, tu bukan harta. Walaupun adalah capital gain dia tu kenaikan harga setiap bulan. Cuma bulanan tuan-tuan tak dapat apa-apa. Sebab tu harta, contoh dari segi tanah, tuan-tuan ada bendang. Bendang tu diusahakan, itu harta. Ataupun tuan-tuan ada kebun sawit, yang tu pun kira harta. Kebun getah, itu pun harta. Sebab apa? Dia bagi positif cash flow kepada tuan-tuan setiap bulan. Okey, seterusnya adalah bisnes. Dividen. Dividen pun dikira sebagai harta. Contoh tuan-tuan letak dalam ASB ataupun tabung haji, dapat dividen. Itu pun dikira sebagai harta. Seterusnya adalah bisnes. Bisnes dikira harta tuan-tuan. Tapi bisnes tu yang bagi pulangan kepada kita lah. Ada orang dia kata nak kaya dia buat bisnes. Tapi biasalah, maksudnya bisnes ni naik turun. Tapi kebanyakan bisnes tuan-tuan, ramai orang buat silap dalam bisnes ni, dia berhutang untuk dia bina bisnes. Bisnes dia jatuh, dia duduk bayar hutang tu je. Nak naik balik susah. Sebab apa? Mula bisnes dengan hutang. Jadi jangan mula bisnes dengan hutang. Saya ada kenalan kat kampung kan. Dia buat personal loan lah. Walaupun sikit, tapi benda tu hutang. Jatuh, tak bangkit-bangkit lah. Sebab tu, kalau dari segi orang nak buat bisnes, buat kecil-kecil. Macam mana kita nak gandakan 200 jadi 2,000. Nak gandakan 2,000 jadi 20,000. Nak gandakan 20,000 jadi 200,000. Daripada 200,000 jadi 2 juta. Itu ilmu yang kita kena ada. Baru kita
boleh buat bisnes tanpa menanggung hutang yang lain. Okey tuan-tuan, seterusnya bisnes salah satunya adalah bisnes public gold. Bisnes public gold pun dikira sebagai harta. Sebab apa dia bagi pulangan setiap bulan? Bisnes public gold tuan-tuan tidak ada istilah rugi. Yang ada untung sikit ataupun untung banyak. Contoh tuan-tuan jadi dealer public gold, customer baru ada 10 orang. Dia beli 1,000, dapat RM10. Lepas 2 tahun, customer tuan-tuan ada 500 orang. Personal sales 100,000. Maka tuan-tuan dapat 2,000. Maksudnya benda tu ada untung sikit ataupun untung banyak. Dia tak ada negatif, tak ada kurang. Di situ rugi tu tak ada. Tu bisnes public gold. Okey, berkaitan hutang tuan-tuan, ramai orang apabila gaji dia naik, simpanan dia tak naik. Dulu gaji 5,000 tak ada saving, gaji 10,000 pun tak ada saving. Gaji 15,000 pun tak ada saving. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia berhutang. Waktu awal kerja guna kereta kecil pun tak apa. Waktu dah ada gaji besar, buat apa nak guna kereta kecil-kecil? Kereta biasa-biasa kena guna kereta mewah. Upgrade kereta mewah. Saving tak ada lagi. Saving tak ada, harta pun tak ada, hutang pula bertambah. Jadi gaji naik. Gaji naik. Tabungan setiap bulan ada, tak ada saving. Harta bertambah, harta pun tak bertambah. Hutang makin banyak. Itu sebenarnya kita menuju ke arah kemiskinan walaupun gaji kita makin banyak. Sebab tu tuan-tuan tengok dari segi harta, sebenarnya gaji kita naik, saving kita perlu naik. Contoh, kalau yang bujang, yang masih belum berkahwin, first gaji 2,000. Yang bujang, kos kehidupan dia sikit. Jadi sebenarnya, kalau waktu belajar boleh guna, maksudnya keperluan bulan dah tak sampai 1,000. Sebenarnya waktu kerja pun keperluan tak sampai 1,000 pun. Waktu orang yang awal-awal orang muda ni saving 50% daripada gaji, 70% daripada gaji. Yang 10% tu untuk orang yang dah bekerja, dah ada anak, dah ada kereta, dah ada rumah, itu 10% minimum. Tapi orang bujang simpan 50% ataupun 70% daripada gaji. Contoh tuan-tuan, kalau kita ambil gaji 2,000, simpan 10%, simpan 200. Tiba-tiba gaji naik 3,000. Berapa saving yang perlu buat? Berapa saving perlu buat? Waktu gaji 2,000, simpan 200. Waktu gaji 3,000, simpan berapa? Ramai orang jawab 300. Jawapan sebenar apa? 1,200. Sebab apa? 1,000 dia tu dah duit lebihan dia. Ini contoh orang yang bujang, orang yang masih belum berkahwin. Contoh, keperluan dia bulan ni baru 1,800. Dia dah simpan 200, tiba-tiba gaji naik 3,000. Dia kena simpan 200 tambah 1,000. Jangan dia upgrade lifestyle dia sampai duit lebihan gaji dia tu dia tak saving. Faham tak maksud dia? 200 tu memang dah saving setiap bulan. Takkan gaji naik, belanja 2,700. Naik juga kos simpan 300. Tak. 200 tu stay simpan. 1,000 lebih tu simpan juga. 1,200 simpan. Lifestyle sama. Waktu gaji 2,000 dengan gaji 3,000, lifestyle sama. Ramai orang silap, dia tukar lifestyle dia. Perbelanjaan. Banyak lah. Last kali tu bekerja bertahun-tahun pun tak ada saving. Ada juga yang pencen pun masih perlu bekerja lagi. Masih perlu bekerja bukan sebab dia nak kerja. Terpaksa bekerja. Kalau tuan-tuan tengok orang kaya-kaya yang bekerja, bukan sebab dia tak ada duit. Sebab dia tak nak duduk rumah, otak dia tak jalan. Faham tak? Dia nak keluar untuk sampaikan ilmu yang dia ada kepada orang lain. Dia nak keluar ke dia nak keluar, tu pilihan dia. Tapi ada satu golongan lagi terpaksa keluar bekerja. Sebab anak-anak ramai, lepas tu kereta pun kena bayar, rumah pun kena bayar, terpaksa bekerja. Sebab tu tuan-tuan dalam pencen, contohnya pencen. Kita pencen bukan persoalan berapa umur kita. Sebab tu mentor kata kalau orang yang muda, kewangan dia bagus, dia boleh pencen bila-bila masa saja. Dia nak pergi kerja, ikut keperluan dia. Okey, seterusnya tuan-tuan. Siapa perlu ada simpanan emas? Siapa yang perlu ada simpanan emas tuan-tuan? Jadi saya sampaikan 3 golongan lah. 3 golongan yang perlu ada simpanan emas dan tuan-tuan salah seorang daripada ketiga-tiga golongan ni. Pertama tuan-tuan, orang yang golongan pertama ialah tidak boleh menabung. Golongan kedua dia simpan dalam ASB dan tabung haji saja. Duit banyak tapi simpan dalam ASB dan juga tabung haji saja. Berapa banyak dalam ASB?
ada 200,000, 300,000. Tabung haji pun 500,000 contoh. Dia tak tahu yang lain, tapi duit dia letak segedebuk situ je. Golongan yang ketiga perlu ada simpanan emas adalah orang yang kaya tetapi tidak ada tabungan dalam bentuk emas. Harta dia dalam bentuk yang lain, tapi emas tak ada. Golongan ni pun perlu ada emas juga tuan-tuan. Okey, pertama tuan-tuan, golongan pertama yang tidak boleh menabung ni, pertama tuan-tuan, apabila tuan-tuan tukar kaedah menyimpan, itu adalah ubat untuk tidak boros berbelanja. Kedua tuan-tuan, orang simpan tapi korek balik. Gaji ada setiap bulan, tetapi sentiasa korek simpanan. Simpan korek, lah sekali habis. Tu gaji bekerja 10 tahun pun tak ada saving. Okey, simpanan tak lakat, keinginan sentiasa bertambah. Okey, yang ni tuan-tuan. Ni kebiasaan orang lah. Saya sendiri pun, tuan-tuan pun alami perkara yang sama. Iaitu tuan-tuan, keinginan sentiasa bertambah. Contoh. Sebentar. Kuat tau. Apa? Habis kehadah tau. Okey. Super dia. Okey, keinginan sentiasa bertambah bila gaji naik. Contoh. Waktu tuan-tuan gaji kecil. Waktu tu boleh sahaja guna kasut bandel pun okey. Kan, duit dalam gaji pun tak sampai 1,000 contoh awal-awal dulu. Guna kasut bandel pun okey. Lepas tu gaji naik. Tak payah guna mic lah. Cikgu dah ni. Okey, tak payah guna mic lah. Okey, pertama tuan-tuan. Gerah agak lah. Okey, pertama tuan-tuan. Keinginan kita ni sentiasa bertambah. Contoh sebelum ada gaji lah. Guna duit sikit-sikit, minta dengan mak ke apa kan. Guna kasut bandel je. Ada duit 30-50 ringgit, beli kasut bandel. Okey, boleh pakai je. Waktu dah bekerja, kasut bandel tak pakai lah. Pergi beli kasut apa? Beli kasut kat kedai yang okey sikit, harga berapa? 100. Gaji naik sikit, kasut ni 200 je. Pakai beli. Sekarang gaji naik sikit, 500 je, tak mahal sangat, pakai. Maksudnya, tu dari segi kasut. Sama juga dengan pakaian kita yang lain. Sama juga dengan kereta, bulanan yang ni 400 je, mahal awal-awal. Sekarang gaji besar, 1,000 je sebulan. Tukar kereta. Tu keinginan kita. Jadi, sebab tu, bila gaji naik, jangan tambah dari segi keinginan kita tadi. Takut kita berlari tempat yang sama. Okey tuan-tuan, golongan yang pertama ni tuan-tuan, simpanan tak lekat, maka dia kena paksa dan lupa. Untuk paksa tuan-tuan, kena simpan 10% daripada gaji. Paksa dan lupa. Tak paksa tak jadi tuan-tuan. Contoh anak kita kan, waktu dia kecil, kita suruh dia gosok gigi. Lepas makan, nak tidur gosok gigi. Esok pun kita gosok gigi, suruh dia gosok gigi. Setiap kali mandi suruh dia gosok gigi. Waktu dia kecil. Waktu dia besar, kita cuba larang dia. Jangan gosok gigi. Apa mak? Dulu cakap suruh gosok gigi. Gigi saya dah cantik ni. Ni saya dah besar suruh tak nak gosok gigi. Mak cakap apa pun dia nak gosok gigi juga. Sebab apa? Dia dah jadi tabiat dia. Dan dia dah tahu kebaikan dia, kelebihan dia. Dan sama juga. Awal-awal ni kena paksa. Simpan. Nanti orang cakap, jangan simpan. Kita simpan juga. Tahu tak? Sebab dah jadi tabiat kita. Jadi sebab tu awal-awal ni kena paksa. Jangan paksa dan lupa. Tuan-tuan, banyak orang simpan, dia paksa tapi dia tak lupa. Dah paksa, tapi tak lupa. Kalau tuan-tuan simpan dalam bentuk duit. Okey, ni formula tuan-tuan. Pendapatan, terima saja pendapatan, menabung dulu baru belanja. Bukan terima pendapatan, belanja dulu baru menabung. Ramai orang, ada duit lebih simpanlah emas. Ada duit lebih simpanlah emas. Tu ilmu yang salah. Kalau tuan-tuan cakap benda tu kepada orang lain, tuan-tuan, bagus simpanan emas ni. Kalau tuan-tuan ada duit lebih, simpanlah emas. Salah. Simpan dulu. Berlaku apa kemudian tu, nak korek balik, korek lah. Yang penting simpan dulu. Korek simpanan lebih bagus daripada tak buat saving langsung. Sebab apa tuan-tuan? Contoh, gaji 5,000, simpan 500. Hujung bulan korek 400. Tuan-tuan korek simpanan tuan-tuan tu dalam keadaan menyesal. Kenapalah aku korek simpanan aku? Okey, ni dah terpaksa. Takkan nak pinjam dengan orang. Kita dah buat saving, korek je lah. Tapi kita korek 400 je. 100 ada lagi dalam akaun kita. Yang kita saving tadi. Bulan depan simpan lagi, simpan 500 lagi. Korek 300. Ada lagi 200.
Bulan lepas lagi, simpan 500, korek 200, ada lagi 300. Bulan keempat, simpan 500, korek 100 je. Bulan kelima, tak apalah, tak nak korek dah bulan ni, kira dah okey lah, dah stabil lah. Jadi maksud, kalau tuan-tuan simpan dan tuan-tuan korek, itu lebih bagus daripada tak simpan langsung. Kalau kita tak simpan langsung, kita rasa, macam mana habis macam tu, kita guna duit kita semua sekali tanpa ada rasa bersalah. Gaji dah habis. Sebab tu tuan tu bagi tahu dalam buku Misi Bebas Hutang, tuan-tuan, tak ada simpanan, hujung bulan pokai. Adakah simpanan, hujung bulan pokai. Pokai mana lebih bagus? Ada simpanan. Pokai dengan ada simpanan. Sebab tu satu lagi mindset dari segi gaji ya. Gaji 3,000, tuan-tuan jangan enggak gaji aku 3,000, gaji aku 3,000. Jangan. Kita discount terus lah. Gaji aku 2,700 saja. Jadi kalau kita letak gaji aku 5,000, jangan letak 5,000. Kita letak gaji aku ada 4,500. Jadi 500 tu memang untuk saving dah. Okey. Seterusnya tuan-tuan, ni saya bagi tahu tadi. Ramai orang saving dah paksa tapi dia tak lupa. Dah buat auto debit tuan-tuan, letak dalam tabung haji RM500 selama 5 tahun. Buat auto debit kan, tuan-tuan bekerja boleh buat auto debit kan, daripada duit gaji tu buat auto debit terus. 500 masuk tabung haji, 500 masuk ASB ke tabung haji kan. Maka tuan-tuan ni, patutnya selepas 5 tahun saving perlu ada 30,000. 500 darab 12 bulan darab 5 tahun. Maka saving yang sepatutnya ada dalam tabung haji tu sebanyak 30,000. Tapi selepas 5 tahun tuan-tuan, tengok akaun tabung haji ada 1,300. Sebab apa? Sebab yang tu tak boleh keluar dah. Tak boleh keluar dah. Kalau tak ada syarat daripada daftar haji ni, memang yang tu pun kita korek juga. Dah paksa, tapi korek. Jadi saving tak lekat juga tuan-tuan. Yang kedua, orang letak dalam ASB financing. Saya pernah buat ASB financing. Siapa pernah buat ASBF? Dah buat. Duit dividen pergi mana? Bayar balik pun boleh. Tapi kebanyakan orang dia guna. Waktu tu, ni duit lebihan. Waktu ni lah nak bawa anak melancong. Waktu ni lah nak guna. Jadi dia anggap benda tu duit lebih untuk dibelanjakan. Sedangkan itu adalah duit untuk kita buat saving, bekukan balik ke dalam bentuk emas ataupun dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ni pun habis juga digunakan. Sebab apa? Dalam bentuk nombor ni, kita nampak nilai dia, kita nampak nombor dia. Maka kita akan guna. Sebab tu, paksa saja tak cukup. Paksa boleh dah, auto debit dah kan. Simpanan paksa ni auto debit. Auto debit paling mudah. Saya tak fikir dah keluar daripada akaun bank kita. Dah buat auto debit pun korek balik juga. Sebab tu kena ada satu lagi, kita simpan dalam bentuk emas tuan-tuan. Sebab apa? Emas ni naluri kita sayang untuk berbelanja. Sayang tu yang penting. Emas tuan-tuan tengok emas setiap hari. 1 dinar tengok, 5 gram tengok, 10 gram tengok, 5 dinar tengok. Tuan-tuan tengok tu, makin lama makin banyak. Tak cukup ni, nak tambah lagi. Simpanan makin bertambah apabila tuan-tuan tukar pada emas. Duit cuba tengok. 10,000, banyak duit aku dalam akaun ni. Kan? Atau apa lagi nak guna? Macam duit gaji kita, masuk 7,000. Ada lagi duit guna. Tinggal 3,000 guna. Tinggal 1,000. Guna 500. Dah habis. Relax, 500 saya tinggal ni. Cukup-cukup untuk belanja akhir-akhir bulan je. Sebab duit ni apabila nampak kita rasa nak belanja. Okey tuan-tuan, kena paksa dan lupa, dan simpanan ni tuan-tuan kena tukar dalam bentuk emas. Baru emosi tuan-tuan tak terganggu dengan nombor tadi. Dan seterusnya tuan-tuan, orang yang simpan dalam ASB dan tabung haji saja. Ramai orang simpan ASB tabung haji. Bagus. Sebab apa? Dividen yang dia bagi melalui ASB sekitar 7%. 6 hingga 7%. Dan ASB tabung haji tuan-tuan sekitar 3 hingga 5% pulangan dia. Bagus tak? Bagus. Cuma nak dibandingkan dengan emas, jauh emas lagi tinggi. Dan emas bagi pulangan lebih pada 10% setiap tahun. Dan ada tahun sampai 50% pulangan daripada emas tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan letak duit yang untuk long term pun letak dalam ASB tabung haji, itu tak sesuai lah. ASB tabung haji, apa yang diberitahu oleh Tuan Zul dan juga Tuan Azizi Ali untuk short term punya perbelanjaan. Tuan-tuan nak belanja duit tu untuk tahun depan ataupun 2 tahun akan datang. Yang tu simpan dalam ASB tabung haji.
Supaya apa tuan-tuan? Supaya tuan-tuan tak adalah nak jual emas tu. Sebab emas ada straight value. Emas kalau nak guna untuk 2 tahun ke bawah tak sesuai. Jadi yang 2 tahun ke bawah yang tuan-tuan nak guna ni simpan dalam ASB ataupun tabah haji saja. Letak dalam ASB tabah haji. Contoh satu orang anak muda nak berkahwin. Untuk perbelanjaan kahwin lah. Untuk perbelanjaan. Jangan tukar pada emas. Cash je lah. Tapi kalau nak buat hantaran dalam bentuk dinar, yang tu sifat emas terus lah. Untuk perbelanjaan tu sifat cash. Okey, seterusnya tuan-tuan. Kalau kita simpan dalam bentuk duit tuan-tuan, duit ni berpotensi ada inflasi. Inflasi ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak dapatkan perkara yang sama dengan harga yang berbeza. Dulu tuan-tuan contoh nasi lemak, dulu RM1, sekarang dah RM2. Dulu RM2, sekarang jadi RM4. Sama juga kedai ekor. Dulu RM2 kan. Jadi RM2.20, RM2.40, sekarang RM2.60. Dulu orang panggil apa? Kedai RM2. Kedai RM2. Sekarang tak boleh panggil kedai RM2 lah. Jadi lebih lah, RM2.60 lah. Jadi nak bagi tahu apa tuan-tuan? Ni inflasi. Tuan-tuan nak dapat perkara yang sama dengan harga yang berbeza lah. Dan nombor tuan-tuan, duit pasti ada inflasi. Tak ada orang boleh kawal benda tu. Tuan-tuan hebat macam mana pun akan sentiasa ada inflasi. Kalau orang dulu-dulu pergi sekolah 50 sen, tu pun dah banyak lah. Sekarang anak-anak pergi sekolah RM5. 10 kali ganda. Jadi bagi tahu tu inflasi. Dapat nasi yang sama, air yang sama. Perkara yang sama dapat tapi nilai duit dah berbeza dah. Okey, seterusnya tuan-tuan, ini pulangan daripada ASB. ASB ni data 2022 sampai 2002 sampai 2022 6.86%. Tabah haji 4.46%, emas 10.44%. Kenaikan dia emas lebih lagi bagus. Sebab tu untuk long term jangan simpan dalam ASB tabah haji. Tuan-tuan boleh buat kira-kira sendirilah. Kalau tuan-tuan banyak ASB tabah haji, boleh buat kira-kira mana lagi untung. Tapi apa yang mentor bagi tahu, untuk long term tukar emas je. Nak buat kira-kira boleh. Cuma kalau tuan-tuan nak ikut apa yang saranan daripada pakar kewangan, tukar saja ke dalam bentuk emas untuk long term punya saving. Ni tuan-tuan tahun lepas. Ni tahun 2025, ASB 5.75. Tahun lepas emas tuan-tuan 50.4%. Kenaikan dia. 1 Januari 2025, 1 gram emas RM409. RM409. Baru ni yang paling tinggi 29 Januari 2026, harga emas 764. Paling tinggi. Lebih 100%. Lebih 50% kenaikan. Okey. Jadi untuk tabah haji simpanan jangka masa pendek, ASB pun simpanan jangka masa pendek. Simpan 3 bulan gaji kat sini. Emas untuk long term. Yang tuan-tuan tak tahu, contoh untuk dalam persaraan, untuk pergi haji, bila nak pergi haji? 5 tahun lagi. Saving dalam emas lah. Untuk persaraan, simpan dalam emas lah. Okey. Ni apa yang diberitahu oleh Tuan Azizi Ali, dulu pilih ubi, sekarang pilih beras. Dulu pilih ASB, sekarang pilih emas. Dan Azizi Ali pun bagi tahu apa ni? Sebagai dana kecemasan 3 hingga 6 bulan saja dalam ASB. Dan duit selebihnya hijrah kepada emas. Ni apa yang pakar kewangan bagi tahu. Tuan Azizi Ali ni guru kepada Tuan Zul. Dan Tuan Zul pun bagi perkara yang sama. 3 bulan gaji, ASB tabah haji, lebih tu simpan emas semua. Okey tuan-tuan. Emas kekal bernilai sebab apa? Dari segi inflasi tadilah. 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing dan sekarang 1 dinar boleh beli 2 ekor kambing. Okey, kaya kita. 2 ekor kambing ataupun 3 ekor kambing. Bergantung kepada saiz kambing lah. Pada zaman Rasulullah pun 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing ataupun 2 ekor kambing. Sebab saya nak Urwah pergi beli dengan 1 dinar tu, saya nak Urwah dapat 2 ekor kambing, on the way balik satu orang sahabat lagi datang untuk beli 1 ekor kambing. Urwah jual dengan 1 dinar. Dia beli 1 dinar 2 ekor kambing. Dia jual 1 dinar 1 ekor kambing. Maksudnya 1 dinar ni mampu beli 1 ataupun 2 ekor kambing. Daripada zaman dulu sampai sekarang. Kalau tuan-puan ada, dulu tanah berapa? Dulu tanah, saya ingat mak saudara saya beli tanah 4,000 je. Sekarang tanah yang sama dah jadi 30,000. 10 kali ganda naik. Jadi bagi tahu apa, tu nilai duit, maksudnya jatuh banyak lah. Emas, kalau dari segi emas, dulu sekarang sama je. Lebih 1,400 tahun.
Okey tuan-tuan. Golongan yang ketiga yang perlu ada saving adalah golongan yang kaya tapi tak ada simpanan emas. Ramai orang kaya tuan-tuan, tapi apabila dia tidak ada simpanan emas, dia boleh jatuh terduduk. Contoh berlaku kalau dalam buku emas, waktu zaman Jepun dulu dia ada duit daun pisang. Orang yang ada duit daun pisang banyak berguni-guni duit daun pisang tu, contoh dia jutawan lah pada zaman Jepun tu. British dah take over, duit daun pisang tu kira sebagai kertas je lah, tak ada nilai, kosong. Tapi kalau waktu tu dia tukar pada emas, British ada ke British tak ada ke, Jepun kalah ke tak kalah ke, dia ada nilai juga. Kalau bentuk emas. Sebab duit nilai asal dia adalah kertas, kosong. Hanya diletakkan nilai, sah diperakukan dengan nilai. Wang ini sah diperakukan dengan nilai, sebab tu dia ada nilai. Hakikat sebenarnya dia tak ada nilai, dia kertas je. Kerajaan je dia bagi letak, okey ni ada nilai. Sama juga duit RM1, shilling RM1. Jadi dulu ada nilai, sekarang kerajaan cakap tak ada nilai. Maka siapa yang ada banyak satu tempayang duit pun tak ada nilai. Pergi jual pun tak laku. Sebab kerajaan yang letak nilai dah. Adapun emas dia berdiri dengan sendiri. Tak bergantung kepada siapa-siapa. Dia sendiri dah bernilai. Kerajaan tak iktiraf pun dia bernilai juga. Sebab dia emas. Emas tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Ada orang boleh emas? Tak ada. Jadi emas tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Anda kata jadi debu sekalipun, emas tetap juga bernilai. Okey, ni tuan-tuan kisah Tuan Zul. Tuan Zul masuk penjara, dimasukkan dalam penjara selama 2 tahun asbab bagi sedekah kepada kawan dia. Jadi apabila dia masuk dalam penjara ni, maka semua akaun bank telah dibekukan. Semua akaun bank dibekukan, tak boleh keluarkan walaupun RM1. Duit banyak mana dalam akaun bank pun tak boleh dikeluarkan. Sebab Tuan Zul sentiasa ajar, satu keluarga 1 kilogram emas. Satu keluarga 1 kilogram emas, dan emas tu emas fizikal. Bukan emas dalam akaun. Emas fizikal. Emas itulah yang dapat membantu isteri Tuan Zul, Puan Najdah, untuk tanggung 8 orang anak dia. Jadi dia stay duduk Cyberjaya, duduk Cyberjaya juga, tak perlu pindah pun. Dengan kos bahan apa semua, tak perlu pindah. Orang yang anggap Tuan Zul keluar ni, rumah kena jual, anak pun dah susah. Tapi tak. Tuan Zul masuk penjara, dah kaya, keluar penjara lagi kaya. Dan anak-anak pun tak meminta-minta. Tak merempak. Sebab apa? Sebab ada emas. Emas ni tuan-tuan, orang yang kaya perlu ada simpanan emas. Kalau yang lain boleh jatuh kosong, bukan boleh jatuh kosong, boleh dibekukan, boleh disekat. Benda ni unexpected punya perkara yang berlaku. Sama juga duit yang banyak dalam akaun bank, berlaku kematian, tuan-tuan susah nak keluarkan. Terlalu banyak duit dalam bank. Tuan-tuan ada 100,000, 1 juta atau sebagainya. Nak keluarkan bukan sekali pergi boleh keluarkan semua. Dia ada limit dia juga, sikit. Itu bawa dokumen lagi, sikit lagi keluar. Susah. Sebab tu jangan, maksudnya keluar, sebab emas ni tuan-tuan dia di luar sistem kewangan. Tak ada siapa yang boleh bekukan kita. Orang bankrupt pun boleh simpan emas. Okey. Seterusnya tuan-tuan, ni 1 kilogram emas, item 1 kilogram. Nak bagi tahu apa, dulu 35,000 je 1 kilogram. Sekarang tahun 2024 426,000, dan pada tahun ini pernah capai sampai 700,000. Sekarang nilai turun ni. Kalau ada duit banyak tu, keluarkan simpan emas. Tapi untuk dalam kecemasan tu kena ada lah. Okey. Ni saya buat kira-kira tuan-tuan. 2 orang bermula pada tahun yang sama. Tahun 2000, dua-dua ada 1 juta. Ali ada 1 juta, Abu pun ada 1 juta. Tapi 1 juta yang ni dia simpan dalam bentuk cash. Yang ni dia tukar kepada emas, dapat 28.75 kilogram. Cuba tuan-tuan kira, 1 juta bahagi 35,000, dapat berapa gram? 1 juta bahagi dengan 35,000. Sebab dulu ni 35,000. Sekilo 35,000. Dapat tak? 28 kilo. 28.57 kilogram. Tu nilai kilogram emas waktu tu. Cuba kira sekilo sekarang. Bukan sejuta sekarang dapat berapa gram? 1 juta bahagi dengan 630 contoh.
Sekilo lebih kan? 1.6 kilogram saja. Maksudnya tuan-tuan, nilai kekayaan tu hilang macam tu. 27 kilogram emas tu hilang dalam tempoh masa 26 tahun. Ha. Tapi tuan-tuan, orang yang simpan dalam bentuk emas ni tengok, dividen. Ni saya kira dari segi dividen lah. Selama 26 tahun, kita anggarkan dividen adalah 5%, maka selepas 26 tahun, dia akan dapat 2.560. 2.5 juta. Maksudnya sejuta tu dia tak usik, duit sejuta tu tak usik. Dividen dapat pun duduk dalam tu je. Maka dia rolling balik. Selepas 26 tahun, dia akan jadi 2.56 juta. Emas tuan-tuan, dulu 24 kilo. Lepas 26 tahun sekarang, 28 kilo juga. Dulu 28 kilo, sekarang pun 28 kilo juga. Maksudnya, kita anggap dia tak jual langsung emas dia tu. Maka 28 kilo ni darat dengan, ni saya kira harga Februari. 670. 670,293. Maka kenaikan dia, nilai sekarang adalah 19 juta. 19 juta. Dulu 1 juta, sekarang dah jadi 19 juta. Nilai keuntungan tolaklah. Maksudnya 19 juta tolak dengan 1 juta, dia dapat 18 juta. Dalam tempoh masa 26 tahun. Yang ni untung 2.5 juta. Yang ni untung 18.15 juta. Sebab tu jangan simpan banyak dalam ASB Tabaji tu. Maksudnya pulangan daripada emas jauh lebih besar. Boleh? Okey. Kita cakap juta-juta. Nanti next time kita dapat juga 1 juta ni insya-Allah. Supaya nampak lebih jelas. Faham tak? Kalau kita guna dulu 1 gram, susah 1 gram. Letak sini RM35 jadi 1 gram. Tak banyak. Okey. Testimoni penyimpan emas tuan-tuan, ni saya sendirilah. Banyak testimoni tuan-tuan. Cuma saya datang hari ni saya share pengalaman saya lah. Okey tuan-tuan, ni apa yang saya dapat melalui simpanan emas, saya kahwin tanpa hutang. Antara sebab saya simpan emas yang paling awal sekali, saya pergi sekolah praktikal, ada satu orang cikgu dia cakap anak dia anak bank. Kata, kenapa anak bank pula? Istilah dia lah. Kenapa anak bank pula? Kata saya kahwin dulu, hutang bank tak habis bayar lagi. Anak baru berapa tahun? Personal loan 10 tahun. Personal loan 10 tahun. Untuk majlis kahwin. Anak dia baru 8 tahun. Maksudnya mungkin dia kahwin 9 tahun kan. Jadi hutang kahwin pun belum habis saya bayar lagi. Anak dah ada lah. Cuma anak bank tak boleh tarik lah. Dah anak kita kan. Kalau kereta kena tarik lah kalau tak bayar. Kalau kita tahu lah. Kata, maksudnya ramai orang kahwin dengan hutang. Saya cakap, maksudnya walaupun tak ada, kita ada keinginan untuk kahwin tapi tak tahu calon, tak tahu bila nak kahwin, simpan je lah. Simpan. Waktu belajar pun dah simpan emas. Ada duit lebih sikit, simpan 100. Apabila kita dah ada habit menyimpan, kita terima gaji pertama, lebih separuh, lebih 70% saya simpan. Sebab tak ada keperluan untuk berbelanja lebih. Kawan saya terima gaji saja, dia terus beli kereta, terus buat personal loan. Dengan banyak alasan lah. Nak beli, bila lagi nak reward diri, kan? Beli laptop baru, beli motor besar, guna tak sampai setahun, jual balik. Hutang kena bayar lagi 10 tahun. Faham tak? Ada kawan saya 2 bulan dapat slip gaji, bulan ketiga tu terus angkat kereta baru. Sedangkan waktu dia belajar tu dah ada kereta dah. Tanya kenapa angkat kereta baru? Oh, saya ni orang apa nampak biasa-biasa, sebab ayah saya biasa-biasa. Nak ada kereta baru ni baru nampak berjaya sikit. Tapi pergi kerja naik motor je. Kereta tu bungkus masuk dalam selimut je. Waktu balik, kadang-kadang balik waktu bujang pun naik motor je cakap. Just nak saja-saja impress orang. Ramai orang beli perkara yang dia tak perlu dengan duit hutang untuk menggembirakan orang yang dia tak suka. Faham tak? Dia ramai orang beli benda tu dia tak perlu, tapi bukan dengan duit dia, duit hutang. Untuk menunjuk kepada orang yang dia tak suka, orang yang dia benci. Maksudnya dia nak orang nampak dia hebat lah. Macam tu. Okey tuan-tuan, berkahwin tanpa hutang. Alhamdulillah dengan emas tuan-tuan, saya waktu kahwin ni saya habis dalam selain pada cash lah. Dari segi emas 13 dinar habis. 7 dinar untuk perkahwinan, 5 dinar lagi untuk keperluan. Untuk majlis kahwin sebelum dan selepas.
Maksudnya tak berhutang. 1 sen pun saya tak berhutang dengan mak ayah adik-beradik. Maksudnya saving. Dari segi saving, apabila kita ada saving, kita tak berhutang. Okey, yang kedua tuan-tuan, saya beli kereta. Kereta ni saya beli dengan ayah saya. Waktu saya baca buku tu kan, jangan beli kereta lebih daripada gaji setahun. Kalau gaji 3,000, maksimum kereta adalah 36,000 je. Ataupun jangan lebih daripada 15, kalau bayar bulanan, jangan lebih daripada 15% daripada gaji. Itu ilmu asas. Jadi saya kira ayah saya beli kereta baru. Saya pun, ayah, permintaan ayah, saya beli kereta ni. Deposit saya guna 1 dinar. Bulan-bulan saya bayar beberapa ratus lah. Lepas tu saya rasa macam lambat kan. Kalau saya bayar beberapa, ikut yang jadual saya letak tu, mungkin masih 3 tahun. Jadi last kali saya bagi 5 dinar untuk settlekan hutang. Jadi habis, sampai setahun, settle hutang kereta dengan ayah. Jadi maksudnya macam tu. Tak perlu pun ketuk awal-awal ni untuk kereta kan. Okay, seterusnya tuan-tuan, saya renovate rumah. Jadi sebelum saya kahwin, saya beli rumah dulu. Sebelum saya kahwin, saya beli rumah dulu. Rumah tu atas nama saya sendirilah. Dan waktu dah kahwin tu, bawa isteri ke rumah baru ni. Jadi ada keperluan untuk tandas dia dan dapur dia tak sesuai kan. Bukan tak sesuai, tu alasan untuk renovate lah. Alasan untuk renovate. Jadi sempit dan sebagainya. Jadi tak cantik dan sebagainya. Jadi ada emas. Jadi ada emas, cash ada lebih kurang 20. Jadi selebihnya saya guna emas juga. Jadi tak berhutang menggunakan emas tuan-tuan. Ramai orang nak renovate rumah pun berhutang. Maksudnya dia tak mampu pun, tapi dia buat juga. Hutang-hutang lah. Jadi jangan, maksudnya tengok keperluan, kalau dah mampu tanpa berhutang baru boleh buat. Okey, seterusnya tuan-tuan. Waktu nak habis kan, dah bayar semua. Kata kat tukang, ni saya nak bayar cash lambat lagi ni, tapi emas saya ada. Boleh saya bayar upah dengan emas? Kata boleh. Bagi 10 gram. Jadi tak. Ni orang Indonesia, tapi sekarang rasa dah ada dia menyimpan dengan abang ipar saya pula. Dia kawan rapat abang ipar saya. Okey. Jadi bagi 10 gram bayar kos upah. Maksudnya tak berhutang lah. Tanya dia, nak sekarang nak duit boleh, tapi tunggu gaji. Kalau nak emas, saya boleh bagi sekarang. Kita pun sayang bukan nak jual kan. Jadi waktu tu kita tengoklah lebih kurang lah. Harga bebek macam ni, harga emas public go macam ni, kita ambil tengah-tengah. Bagi ada. Oh untung, hari tu dia emas ni dia jual dapat 5,000 lebih. Dia dah jual lah. Waktu tu kos upah saya tu 3,000 saya bagi. Waktu ni 3,000. Kos upah lebihan saya nak bayar tu 3,000. Ni 3,000 lah saya tolak kat dia ni. Jual balik dapat 5,000 lebih. Okey, seterusnya saya pergi haji tuan-tuan. Pergi umrah. Pergi umrah pun tak berhutang. Dia tak perlu. Kita dari segi kewajipan pun kalau kita tak mampu dari segi kewangan, tak perlu pun pergi umrah atau haji. Cuma kita kena usahalah ke arah tersebut. Sebab itu rukun kan. Umrah kena pergi sekali, haji juga kena pergi sekali. Jadi sebenarnya ni matlamat saya jauh lagi. Tapi saya macam letak target. Kalau income public go macam ni, kena pergi umrah. Nak capai. Jadi kena pergi umrah. Jadi ni pun saya jual emas. Saya tak pajak. Ada orang yang pajak. Macam saya sebab EPP dah banyak. Maksudnya EPP pun banyak. Kalau saya pajak yang ni, dua-dua kena bayar, jadi tak dan. Yang ni saya jual je lah. Jual 5 dinar dan 10 gram. Yang lain cash. Jadi pergi ni, tak berhutang lah. Ada keperluan untuk tinggal kepada anak, jaga anak kat rumah, perbelanjaan kat sana apa semua, untuk beli hadiah kat sana buat balik pun cukup. Kalau tuan-tuan ada 5 dinar satu orang, dah cukup lah. Sebenarnya yang diberitahu sebelum ni 5 dinar untuk pergi umrah tu betul, sampai sekarang pun betul. Saya pergi tahun lepas 5 dinar untuk satu orang. Jadi saya kira 10 dinar lebih kurang. Untuk keperluan keseluruhan. Sebelum, semasa, selepas. Untuk kita bawa balik pun cukup. Package yang biasa-biasa lah. Kalau tu pergi premium tu lain lah. Package biasa, yang standard tak ada bawah sangat, tak ada atas sangat, cukup dengan 5 dinar satu orang. Okey, seterusnya tuan-tuan. Ni saya anak kedua. Jadi first beranak di hospital kerajaan. Jadi kedua ni beranak di hospital private hospital lah. Jadi tuan-tuan, kos dia 6 gram je. 6 gram.
3,000 lebih. Cuma kalau tuan nak pergi hospital swasta ni, kena standby 5 dinar. Contoh tiba-tiba berlaku seizure dan sebagainya, boleh je jual emas tu 5 dinar. Jadi nak beritahu apa tuan-tuan, dengan emas ni banyak perkara kita tak pening kepala. Banyak perkara tak pening kepala. Mudah. Sebab kita ada saving. Yang kebanyakan pening kepala ni sebab tak ada saving. Tak ada saving, pening kepala. Tapi nak beranak, okey boleh. Jadi kita dah boleh rancang lah. 6 gram lah. Boleh rancang. Okey. Okey ni apa? Okey, satu lagi saya upgrade apa? Toolset. Ramai orang kita contoh dealer public go, contoh dia beli phone ke, beli apa ke, bukan untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya, tapi untuk keperluan bisnes. First saya jumpa Tuan Zul face to face, one to one coaching punya. Lepas tu saya guna phone biasa. Tuan Zul cakap, Ustaz tukar iPhone. Jadi waktu first saya beli iPhone tu, iPhone 12, tu pun second hand. Nilai waktu tu 10 gram. 10 gram. Kalau tukar pada emas 10 gram. Phone yang saya beli sekarang ni, nilai dia 12 gram. Phone baru. Dulu 500 gig, yang ni 1 tera. 12 gram. Yang tu yang second 10 gram. Yang ni yang baru 12 gram. Jadi nilai, tahu tak kalau kita nilaikan dari segi emas, tak banyak pun. Faham maksud? Okey. Okey teman-teman. Jadi tak berhutang, orang lain nak beli phone dan sebagainya untuk gaya hidup dan sebagainya, berhutang, bayar 2 tahun, 3 tahun. Nampak macam bagus. Oh, saya buat macam ni, tak ada interest pun. Nampak bagus lah. Tapi benda tu kacau perbelanjaan kita. Lebih baik kita beli terus. Jadi sekali banyak settle. Okey. Ni banyak lagi testimoni tuan-tuan. Ada orang boleh selesaikan hutang rumah, hutang PTPTN, hutang kereta, ni hutang kereta juga, ni hutang peribadi, hutang kereta, ni hutang mara. Banyak hutang boleh selesaikan. Maksudnya bila tuan-tuan hilang hutang tu, maksudnya tuan-tuan bertambah kaya. Okey, seterusnya kenapa pilih public gold? Yang ni saya cepat sikit. 5 kriteria tadilah. Yang ni tak perlu terangkan panjang. Okey, yang ni tuan-tuan, emas tuan-tuan mesra arahnu. Mesra arahnu. Saya pajak emas. Jadi emas public gold ni dia tengok macam tu, dia terima terus boleh cash. Dan yang kedua tuan-tuan, diterima meluas duit antara masa. Saya pergi umrah, saya pergi jual 1.5 dinar. Jual ni pun saya pun dah kira-kira sebelum datang, cash banyak ni ada. Jadi memang kita nak bawa lah emas tu untuk jual kat sana, untuk belanja kat sana juga kan. Jadi kita tak bawa banyak cash. Jadi dah memang kita nak jual untuk dapat testimoni macam ni lah. Jadi dia public go, tuan-tuan pergi luar negara jual lah. Supaya dapat pengalaman tu. Nak share pada orang lain pun seronok. Jadi jual. Jadi kalau di negara Arab, di Mekah ni, tuan-tuan kena pergi banyak kedai lah. Kedai ni. Tuan-tuan kena tanya harga. Tuan-tuan convert terus, harga public go berapa, convert kepada duit rial, dapat lebih kurang berapa. Kalau bagi rendah sangat, jangan terima lah. Last kali, kedai yang ketiga saya bagi, dia bagi kereta. Awak nak harga berapa? Tulis. Saya letak harga saya nak. Okay. Betul, harga awak bagi ni betul. Cuma saya ada kedai cakap, saya nak kurangkan sikit. Sebab saya kena bayar kedai. Dia terimalah apa yang kita tawarkan tu. Okey, seterusnya tuan-tuan, ni public gold dia ada kilang sendiri. Ni kilang-kilang public gold, ni emas public gold. Okey, dua cara buat duit dengan emas tuan-tuan. Pertama tuan-tuan beli sell high, buy low sell high. Beli waktu murah, jual waktu mahal. Itu basic dia lah. Ni contoh tuan-tuan, item 10 dinar yang saya beli 42.5, 20,000 March tahun lepas. Mana March 21 Mac 2025. Ni Februari tahun 2026, harga dia 29,000. Kenaikan 9,200. Dari segi peratus 46% lah. Kalau saya kira yang tertinggi lagi mahal. Kalau kira yang tertinggi boleh jadi 50% lah kat sini. Okey, nak bagi tahu apa tuan-tuan? Modal maksudnya permulaan kita 20,000 je, tapi dapat pulangan 9,000.
Kalau tuan-tuan letak dalam ASB 100,000, tuan-tuan dapat baru 5,750. Dividen 5.75, betul? 5.75 untuk tahun lepas. Maka kalau ada 100,000, tuan-tuan akan dapat 5,750. Kalau tuan-tuan letak 100,000 dalam tabung haji, tuan-tuan dapat keuntungan 3,500. Tapi emas letak 20,000 dapat 9,000. Kalau tuan-tuan letak 10,000, 9 darab 5, 45,000. Kalau modal yang sama. 100,000 dah naik. Inilah 9,200 darab dengan 5. Faham tak? Pulangan. Jadi maksudnya modal kecil tapi untung banyak. ASB tabung haji letak 100,000 dapat untung 5,000 lebih. Yang ni dapat untung 3,500. Kalau emas kita letak 100,000 juga tahun lepas, maka kita akan dapat 45,000 lebih. Faham maksud saya? Itu dari segi kira-kira. Yang kedua tuan-tuan ialah cara kita buat duit dengan emas ni. Yang kedua kita jadi dealer. Dealer, tuan-tuan akan dapat 5 hingga 10,000 dalam tempoh masa 24 bulan. Buat betul-betul. Selama 24 bulan. Maka tuan-tuan akan dapat range income 5,000 hingga 10,000. Dulu awal saya buat, saya tanya bila lah nak capai 5,000 ni kan. Masa macam lambat lagi kan. Tapi akan datang tuan-tuan akan terimalah income banyak tu. Buat dulu. Walaupun saya tak sampai lagi tahap yang Tuan Zul nak. Tuan Zul nak 1,000 FL. 1,000 FL baru dapat 5,000 sebulan. Customer saya tak sampai 1,000 lagi. Baru 990 lebih. Bukan maksudnya yang Tuan Zul letak tu 1,000. Baru dapat 5,000. Tapi saya tak sampai 1,000 pun. Dah dapat 5,000 lebih. Faham tak maksud saya? Jadi maksudnya yang Tuan Zul letak 1,000 orang tu, itu kira benchmark lah. Kadang-kadang tak sampai 1,000 orang pun tuan-tuan dah capai dah 5,000 sebulan tu. 5,000 sebulan tu bukannya setiap bulan dapat 5,000. Bergantung kepada sale lah. Kadang 8,000, kadang 3,000 atau 5,000. Sebab ni kan bisnes kan. Dia naik turun lah. Bukannya static macam tu. Tak. Okey. Seterusnya. Produk evergreen tuan-tuan. Dia tak basi. Emas ni produk dia tak basi. Tuan-tuan letak mana-mana pun tak basi. Lepas tu dia orang sentiasa nak evergreen. Bila-bila masa semua orang dia bernilai. Okey, kedua bisnes online tak perlu simpan stok. Jadi dealer public go walaupun tuan-tuan buat sale 1 juta ataupun 3 juta, tuan-tuan tak pegang pun emas tu. Emas tu bukan tuan-tuan pergi beli dengan public go, tuan-tuan simpan, orang nak pergi 1 gram. Tak. Semua public gold uruskan. Dia ada 3 pihak tuan-tuan. Dealer, customer, public gold. Dealer guide customer beli dengan public gold bayar insentif kepada kita. 3 pihak. Jadi kita just educate je. Bagi ilmu kepada customer beli. Public gold pun bayar insentif setiap bulan. Okey. Dapat VVIP trip, target sale tak perlu untuk kekal status. Bisnes boleh diwarisi, bisnes tak melekat pada diri kita dan jalan paling mudah untuk capai financial freedom. Okey, kena ada 1,000 penyimpan emas tuan-tuan. 1,000 penyimpan emas, setiap orang penyimpan emas beli RM250. Tak sampai 0.5 gram. Tak sampai 1 gram. Dulu ni, formula dulu ni RM250 ni. RM250 dulu 1 gram lebih lah. 1 gram lebih. Tapi sekarang pun kita guna formula yang sama lah. RM250. Tak sampai 1 gram simpan. Maka sale kita ada RM250,000 darab dengan 2%, maka income kita RM5,000 sebulan. Kalau tuan-tuan nak ada 100 orang, boleh. Nak capai RM5,000, tapi setiap orang kena beli RM2,500 lah. Kalau tuan-tuan ada 10 orang, boleh. Tapi setiap orang kena beli RM25,000 lah. Baru dapat RM5,000 punya income. Cuma kita letak ramaikan orang dulu, setiap orang ni beli sikit. Untuk capai income yang Tuan Zul bagi tahu ni RM5,000 sebulan. Okey, ni 4 perkara kita akan dapat: financial freedom, time freedom, VVIP trip dan income yang boleh diwarisi. Ni yang paling banyak saya capai. 5 angka paling banyak. Kita bagi paling banyak, paling sikit. Cuma nak bagi tahu boleh capai 5 angka dengan bisnes public gold. Ni tahun lepas, April 2025. Yang ni lah saya cakap, kalau income 5 lebih daripada 5 angka nak pergi umrah. Jadi dapat je terus bayar ni lah untuk pergi umrah. Okey, maksudnya dengan public gold tuan-tuan boleh capai income 5 angka. Kalau tuan-tuan dengan yang orang lain lagi jauh lah.
ada yang capai 50, 70, 80, tapi yang tu dah kita ni bagi tahu 5,000 ni boleh capai. 5,000 pun dah besar tuan-tuan. 5,000 ni kalau cikgu kena belajar, kena bekerja 30 tahun baru dapat 5,000 sebulan. Apa-apa sektor kerajaan lah lebih kurang. Okey. Dan tuan-tuan, ni tanda ultimate financial freedom, tanda business public goal ni tak melekat pada diri kita. Tanda business public goal tuan-tuan, passive income. Passive income ni tuan-tuan tak buat business tu 2 tahun, income dapat lagi, itu adalah passive income. Tuan Zul masuk penjara 2 tahun. Masuk penjara dah kaya, keluar penjara lagi kaya. Masuk penjara ada penyimpan emas 20,000 orang, keluar penjara ada 55,000 orang penyimpan emas. 2 tahun tak buat bisnes, income bisnes berkembang, income pun masih banyak. Kebanyakan bisnes tuan-tuan, contoh dia ada kedai kek, dia ada 50 orang staff. Bos tak ada 6 bulan je, drop terus sale. Itu maksudnya baru apa panggil? Self-employed. Dia bekerja sendiri. Maksudnya tu pun bukan business owner lah. Bukan business owner. Income dia tu melekat pada diri dia. Dia tak ada, bukan passive income, dia masih active income lagi. Okey, business public goal adalah passive income. Cuma tuan-tuan kena capai 1,000 orang dululah baru active passive income. Kalau kurang pada tu masih lagi active income juga. Cuma kalau orang beli sikit-sikit pun dapat juga insentif sikit lah. Jadi capai 1,000 orang FL dulu. Okey, seterusnya tuan-tuan, time freedom kita tak perlu check in, check out. Maksudnya kita tak perlu paskat masuk, paskat keluar, tak ada. Tuan-tuan duduk kat mana-mana pun boleh buat business public goal. Okey, seterusnya perjalanan VIP trip tuan-tuan boleh ke luar negara. Setiap tahun public goal tanggung 100%. Tak perlu keluarkan duit je. Just bawa tubuh kita, bawa pakaian kita untuk pergi langsung. Yang seterusnya tuan-tuan, ni saya pergi ke Jogja tahun lepas. Dan insya-Allah bulan 8 ni saya akan ke Budapest, insya-Allah. Jadi doalah nak double tiket sikit lagi. Okey, seterusnya ni Cape Town. Ni Budapest, ni boleh pergi Budapest depan insya-Allah. Okey. Dan bisnes yang boleh diwarisi. Alhamdulillah tuan-tuan berada di Al-Ustaz ni sangat dekatlah dengan arwah Tuan Muda Abdul Rahman. Itu bukti tuan-tuan, bisnes public goal ni boleh diwariskan. Jadi apa yang arwah Tuan Muda Rahman bagi tahu sini, kalau sekadar nak buat duit, banyak bisnes boleh buat duit yang besar. Tapi kalau nak cari bisnes yang kita boleh buat sekali, tapi hasilnya sampai mati, itu boleh dapat melalui bisnes public goal. Waktu dia hidup, saya diberitahulah. Waktu dia hidup, income dia pernah capai 5 angka sekali. Tapi waktu dia dah meninggal ni, saya jumpa abang dia baru ni, abang dia, Talhah, waktu dia join kelas saya di Menara Public Goal. Dia cakap, sekarang ni setiap bulan 5 angka. Maksudnya, walaupun dia dah meninggal, income dia makin banyak. Kalau tuan-tuan, contoh, sekarang ada kedai sendiri, ataupun tuan-tuan doktor. Tuan-tuan mati, income doktor boleh bagi ke anak? Tak boleh. Ada kedai, tuan-tuan mati, income banyak tu boleh bagi ke anak? Tak boleh. Sebab skill tu ada kat kita. Tapi business public goal ni boleh diwariskan. Dan Datuk sendiri bagi tahu, business public goal boleh diwariskan kepada 7 keturunan. Selagi mana public goal ada. Okey. Ini ada penyakit thalassemia. Okey, tugas dia hanya belajar dan sampaikan ilmu dan sembelihkan semua. Tuan belajar, ajar orang menyimpan, lepas tu orang tu dah menyimpan, dia kata nak jual macam mana, nak keluarkan fizikal macam mana, nak arahkan macam mana, ajar je lah. Tuan dah pernah buat benda tu, ajar benda yang sama kepada orang lain. Dapat insentif setiap bulan. Okey, yang dia akan sediakan ilmu, kedua bagi toolset, yang ketiga ada skill tuan-tuan, yang keempat ada mentorship. Tuan Zul akan guide. Tuan-tuan bergantung kepada apply mentor tuan-tuan lah. Ayah akan guide kita untuk capai. Seterusnya, ini adalah promotion untuk dealer. Tuan-tuan perlu grab promotion dealer, join PLT, jawab assessment dan buat belian well card 0.5 gram. Kat situ akan ada nama kita lah sebagai dealer public goal. Okey, ni media sosial saya. Ni YouTube, TikTok, PGO, Facebook. Amirullah Zulki. Boleh follow ya? Okey, seterusnya, success is predictable. See you at the top. Terima kasih.
3 atas mula kan apa dia? Kita atas lalu lah. Okey, terima kasih Richard kepada Ustaz Amir Romel di atas kongsian yang sangat bermakna. Dan sangat bermakna dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Satu je yang saya ingat daripada awal perkongsian beliau sampai akhir, satu saja, nak kaya jadi kita tahu itu. Okey, jadi kita akan teruskan kepada co-speaker kita yang pertama. Sebelum tu izinkan saya untuk bagi